Kita duduk di padang mahsyar, nama kita dipanggil. Ada 3-4 cara untuk masuk syurga. Siapa-siapa yang ditimbang amalan dia nak jadi ahli syurga, ada 3-4 keadaan. Satu, saya sebut satu, dia masuk syurga, nama dia tak kena panggil. Dia ni masuk syurga, nama dia tak kena panggil. La ilaha illallah. Maksudnya macam mana ustaz? Nama tak kena panggil? Maksudnya buku tak buka. Buku amalan dia tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mulianya dia ustaz. Ya, di mahsyar kelak ketahuilah di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada mereka masuk syurga, buku amalan pun tidak dibuka. Mereka lah kumpulan yang paling mulia di atas padang mahsyar. Rasul dengan Nabi pun Allah panggil mai ke depan, kemudian dibuka buku amalannya. Rasul dan Nabi, kesemua kau ustaz? Ya. Setiap umat akan disoal, setiap Rasul akan disoal. Allah panggil Nabi Nuh, Allah panggil Nabi Saleh, Allah panggil Nabi Musa, Allah panggil mai depan Nabi Isa. Seorang demi seorang, lalu dibawa buku mereka, lalu dibentangkan di hadapan mereka, lalu dipersoal satu persatu kepada Nabi-Nabi ini. Apa yang kalian buat ketika hidup di dunia dulu? Tiba-tiba mai satu kelompok umat Nabi Muhammad. Nabi panggil umat dia hak special ni, bukan semua hak special. Mai ke depan, jom kita nak masuk syurga. Mereka lah kumpulan yang masuk syurga. Timbang amalan pun tak kena, neraka pun tak masuk. Ini kumpulan pertama. Kumpulan pertama ni kumpulan Nabi ke Rasul? Bukan kumpulan Nabi, bukan kumpulan Rasul. Mereka adalah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doalah tuan, ni masuk kumpulan ni.